Tahukah anda ada buah dari syurga dekat bumi ni? Yalah, seperti yang kita tahu, syurga ini tempat yang suci, manakala bumi merupakan tempat yang penuh dengan dosa, kemaksiatan dan kemusnahan. Tapi, pelik tak? Tempat yang kotor ni pun ada buah dari syurga. Ini bukan kisah dongeng, ini kisah benar. Permata merah yang disebut sebagai buah delima 3 kali disebut dalam Al-Quran, iaitu surah An'am ayat 99, 141 dan surah Ar-Rahman ayat 68. Nampak tak betapa hebatnya permata merah ini? Tapi, pernah tak terfikir buah yang dianggap suci tu boleh dikaitkan dengan penyakit? Mesti semua terkejut kan? Ya, itulah faktanya. Ada 7 kes virus hepatitis A yang berada di New South Wales. Virus ini terjadi disebabkan buah delima sejuk beku yang diimport daripada Mesir telah tercemar sebelum masuk ke Australia. Benda ni terjadi semasa proses pembungkusan, pertanian yang tidak mengikut SOP dan bersih. Walhal buah delima tu tak ada masalah pun. Penuh dengan vitamin. Satu buah ada ratusan biji dan digunakan ribuan tahun. Kaya dengan polyphenol iaitu antioksidan kuat. Bukan tu je, buah ini sesuai untuk breast cancer sebab adanya punicalagin yang membantu melambatkan pertumbuhan sel kanser. Hari ini, konsep yang sama masih digunakan. Zaman sekarang, dah ada pati, jus dan gamis delima untuk bantu recover dalaman dan glowkan kulit secara semula jadi. So, lebih senang nak konsisten. Rasanya manis, masam dan pahit. Lebih pahit, lebih tinggi antioksidan. Dalam tamadun purba, delima digunakan sebagai ubat, makanan ilik dan skincare. Sebab tu sekarang banyak skincare yang menggunakan delima. Warna merah yang ada pada delima datangnya dari anthocyanin tinggi dengan antioksidan. Lagi gelap, lagi berkhasiat. Sama seperti yang ada pada beetroot dan bayam merah. Delima juga kaya dengan zat besi, vitamin B dan prebiotik. Bukan tu je, ada juga tinggi fiber untuk usus, mengurangkan Alzheimer, sakit sendi dan sakit jantung, menjaga hormon dan kesuburan wanita. So, lepas raya ni kalau nampak perut makin buncit, buat kerja sikit dah penat, muka naik jerawat dan kusam, of course sebab makanan yang berminyak dan minuman yang manis semasa raya. So, poinnya kat sini, makanlah berpada-pada walaupun raya hanya setahun sekali. Kalau dah terlajak makan, jangan biarkan. Terus fitkan badan dengan produk-produk yang berasaskan delima. Pastikan produk tersebut bahan organik, tanpa pengawet dan tanpa gula tambahan. Kalau nak lagi elok, cari delima yang berasal dari Azerbaijan kerana Azerbaijan merupakan pengeluar delima yang terbaik di dunia.